Tak semestinya error code berkenaan dengan ECU tu sebenarnya masalah daripada ECU. Oi, Man. Pada ni aku penat betul lah. Hari-hari nak kena cakap benda yang sama. Banyak kali pula tu. Kau tahu, ada customer dia check aku. Dia kata kereta dia ada masalah berkenaan dengan ECU. Lepas tu bila tanya simptom, dia kata simptom dia macam ni. So aku minta lah full code. Bila minta full code, tak ada. Korang kena tahu, tak semua simptom yang kalau contoh kereta korang jerking ke, ada misfire ke, atau kereta korang tak boleh start, tak semuanya berkenaan dengan ECU. So aku nak beritahu kat korang, apa yang korang kena buat kalau katakan kereta korang ada simptom macam mana sekalipun. Benda yang pertama sekali, korang kena pergilah mana-mana workshop yang berdekatan. Korang kena buat apa tahu? Korang kena pergi buat diagnose untuk kereta korang. Sebab apa tahu? Bila korang dah diagnose, dia akan dapat satu report lah berkenaan dengan kereta korang. So korang boleh tahu apa sebenarnya condition kereta korang. And then make sure korang dapatkan full code daripada foreman korang. Korang tahu full code tu macam mana? Okay, full code tu macam ni lah. Okay, so full code ni macam mana korang nak dapatkan? Korang boleh minta dekat korang punya foreman. Nanti dia akan bagi korang diagnose report untuk kereta korang. And daripada report ni, korang boleh jadikan reference untuk korang dan juga untuk kita orang. So tadi korang dah diagnose, korang dah dapat full code. Tapi ini untuk peringatan korang lah. Tak semestinya error code berkenaan dengan ECU tu sebenarnya masalah daripada ECU. Sebab kadang-kadang punca utama dia adalah barang-barang di sekitar ECU. Sebagai contoh, kalau wiring lah. Kalau katakan wiring ada putus, ECU tak dapat nak receive signal dengan baik. So sebab itulah dia akan keluar full code berkenaan dengan ECU. Seolah-olah masalah ECU, tapi sebenarnya tak pun. Conclusion dia, ECU ni benda yang last kali korang kena check. Kalau katakan korang dah check and korang dah tukar part, masih ada masalah yang sama and ada full code berkenaan ECU yang sama, barulah korang boleh justify benda tu sebenarnya masalah ECU. Katakan korang tak buat diagnose dulu untuk kereta korang, korang tak checking dulu kereta korang, korang terus hantar ECU kat kita orang untuk checking. Kita orang memang boleh checking, tapi ada charge lah. And bila result daripada checking tu sebenarnya masalah tu masalah kereta korang, bukan masalah ECU. So kat situ korang dah rugi dah. Kena bayar charge untuk checking, kena bayar charge untuk repair kereta korang. So kalau kata korang tak nak rugi, korang ikut tadi apa yang aku cakap tu. So aku harap information yang aku bagi ni korang akan lebih clear untuk apa yang korang kena buat kalau katakan kereta korang ada simptom-simptom berkenaan dengan ECU. Okay guys, jumpa next video.